Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kita pada hari ini. Saya Muhammad Zafran selaku host podcast kita pada hari ini, dan dengan abang saya iaitu saudara Abang Syafiq selaku panel nombor 1, dan di sebelahnya iaitu saudara Dig of Mine selaku panel nombor 2. Jadi topik kita ini topik kita berkait dengan hidup seorang pelajar. Jadi topik kita pada hari ini iaitu gaya hidup minimalis menurut Islam. Adakah ia relevan terhadap pelajar Muslim pada masa kini? Okey, Abang Syafiq dan saudara kita, Aiman, pernah tak korang rasa hidup kita ni penuh dengan benda yang tidak sepatutnya, seperti banjir bertimbun, gedek sana sini, assignment pun lambat. Tapi sebaliknya hati kita ni tetap rasa struggle. Di sinilah datangnya gaya hidup minimalis. Jadi pada pendapat korang, apakah itu gaya hidup minimalis? Pada pendapat saya, orang selalu salah faham tentang gaya hidup ni. Orang cakap apa? Orang selalu terbayang bila orang cakap pasal gaya hidup minimalis ni, terbayang rumah kosong macam dalam majalah IKEA. Padahal minimalis tu lebih kepada fokus kepada keperluan, bukan kehendak. So dalam Islam ada juga satu konsep yang sama, iaitu konsep zuhud. Satu lagi, zuhud ni bukan bermaksud kita miskin atau tak boleh ada apa-apa. Maksud zuhud ni, kita tak terlalu bercintakan dunia. Nabi SAW pernah bersabda, bukanlah kaya itu dengan banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sendiri hidup dalam keadaan yang sederhana, tapi walaupun hidup dalam keadaan yang sederhana, bagi dia tetaplah insan yang paling produktif dan bahagia. So sebenarnya bang, gaya hidup minimalis ni dia bukan trend TikTok semata-mata ataupun gaya hidup barat semata-mata. Nabi pun dah ajar benda ni sejak daripada dulu. Betul? Betul ni. Okey, cuba kita kaitkan dengan kehidupan seorang pelajar. Pertama, kita akan borak sedikit dari segi portfolio. Minimalis ni juga, dia sebenarnya boleh menyelamatkan poket seorang student. Contohnya, kita tak perlulah nak membeli kasut yang mahal, yang berharga macam RM500 ke atas. Semata-mata nak nampak hidup mewah dan cool. Ya, kadang kita beli bukan sebab kita perlu pun benda-benda ni semua, tapi sebab kita nak impress ke orang, kita nak tunjuk ke orang. Padahal Allah dah sebut dah dekat dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Surah Al-Isra juz ke-15. Kalau kita minimalis, duit tu kita boleh guna untuk benda-benda yang lebih bermanfaat, macam beli buku, bayar kelas tambahan, atau kita simpan untuk masa depan kita. Oh, kalau macam tu, selain daripada kewangan, minimalis ni juga boleh tolong kita daripada segi akademik. Kita pun, okey, sebagai contoh kita tak perlu pun beli highlighter sampai 10 biji untuk belajar. Cukup 1-2 je. 1-2 je. Yang penting cara kita untuk fokus dalam pelajaran, bukan alat belajar, bukan sekadar alat belajar semata-mata. Lagi satu tu, bab masa ni kan. Bab masa, kalau kita boleh kurangkan sikit lah, kita kurangkan waktu-waktu scroll TikTok, scroll Facebook, scroll media sosial ni lah. Kita cut dia benda yang sia-sia tu. InsyaAllah banyak masa lebih untuk kita rehat, atau kita boleh tambahkan masa tu dengan aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah, ataupun kita juga boleh tambahkan masa untuk beribadah kepada Allah. So kita kurangkan benda tu yang sia-sia tu, lepas tu kita tambah lain yang bermanfaat. Tepat sekali. Sekarang, kita kan ramai student yang tengah stres disebabkan isu mental health. Kadang
Puncanya bukan disebabkan assignment semata-mata, tapi mereka terlalu banyak berfikir tentang benda yang tidak perlu. Jadi, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengamalkan gaya hidup minimalis. So bagi kau apa isu-isu yang berkaitan dengan mental health ni kepada student? Isu mental health di kalangan student ni banyak sebenarnya. Tapi yang paling kerap kita lihat lah, pelajar ni dia sering menggunakan duit berlebihan pada barang-barang yang tidak berfaedah. Jadi kita sebagai seorang pelajar ada yang menerima allowance, ada yang membuat pinjaman. Kita pun tak kerja apa kan? Betul. Kita tidak bekerja. Tapi duit tu yang sepatutnya digunakan untuk membeli barang-barang belajar, untuk apa? Menyewa kelas tambahan ke, tapi dia membazirkan duit tu ke arah beli barang-barang yang benda yang tak berfaedah. dia beli. Yang paling utama sekali top up ni. Duit allowance digunakan untuk benda-benda yang macam tu. Itu sepatutnya tidak terjadi lah di kalangan pelajar. Berbalik pada topik yang kita bincang tadi, saya nak tanya korang, adakah Nabi Muhammad SAW mengamalkan gaya hidup minimalis pada zaman dia orang? Kalau bagi saya, kalau kita tengok gaya hidup Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, dia pun mengamalkan gaya hidup yang simple, yang minimalis lah. Nabi pun tidur bukan macam kita tilam 8 inci, 12 inci. Nabi pun tidur berlapikkan tikar yang dibuat daripada pelepah kurma sampai badan baginda berbekas. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun menangis tengok keadaan Nabi. Nabi jawab, apalah gunanya dunia ini bagiku? Aku hanyalah seorang pengembara yang berhenti sekejap di bawah pokok, kemudian pergi meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betul. Sahabat pun ramai yang amalkan hidup sederhana ni. Contohnya Umar Al-Khattab. Walaupun beliau adalah seorang khalifah, pakaiannya penuh dengan tampalan. Tapi keberkatan yang hidup yang dia dapat tu lebih daripada kita. Lebih hebat daripada kita yang ada semua barang. Sepi-sepi aja. Maksud dia, minimalis ni bukan sekadar trend gaya hidup, tapi daripada warisan Nabi dan sahabat yang terdahulu. Jadi, apa kaitan dengan gaya hidup minimalis ni dengan isu semasa dan realiti pelajar pada masa kini? Kalau kita tengok isu semasa lah, budaya konsumerisme. Okey. Budaya konsumerisme ni sekarang memang teruk. Setiap kali ada sale 11-11 ke, Black Friday ke, terus rambang mata. Padahal benda tu tak perlu pun. Jom. Tadi abang cerita pasal consumerisme kan. So, apa dia? Konsumerisme ni, kalau bagi abang lah. Kalau bagi abang, dia sejenis penyakit. Sejenis penyakit di kalangan manusia ni lah. Dia penyakit dia macam mana? Penyakit dia tu, kita nak consume barang secara berlebihan. Walaupun benda tu kita tak perlu, kita tetap nak consume benda tu. Dia nampak barang yang cantik-cantik tu, kita terus rasa nak beli yang tadi. Ya, betul. Faham. Dia macam yang kita tahu, animisme lah contohnya. Animisme ni adalah satu kepercayaan. Okay. Jadi konsumerisme ni pun daripada budaya itu, dia dah jadi satu kepercayaan. Seperti mereka mempercayai agama. Kalau tak beli kali ni, dosa lah aku kalau tak beli kali ni. Kalau tak beli tak boleh lah, tak sedap mundur lah. Tak boleh. Faham. Tapi betul ke kan? Tadi aku terbaca lah dalam surat khabar, ada kajian tentang yang kata hutang isi rumah di Malaysia tinggi. Disebabkan orang terlalu ikut nafsu berbelanja.
kalau kita ni sebagai seorang pelajar dah mula amalkan gaya hidup minimalis ni, insya-Allah kita boleh elak terjebak daripada budaya hutang. Dan minimalis ni juga boleh bantu mental health crisis dalam kalangan pelajar. Bila kita terlalu kejar benda yang material, hati kita akan lebih tapak, less. Jadi pada pandangan korang lah, ada tak tips practical minimalis yang boleh diamalkan dalam kalangan pelajar? Okey, bagi saya lah kan, saya pun ada tips juga benda ni, tapi tips ni saya dah amalkan lah. Nama tips ni adalah deck letter, ataupun konsep dia adalah asingkan barang yang kita tak guna. So contoh macam kita student, kita mesti banyak buku-buku kan, novel-novel ke, benda ke. So bila kita dah habis baca buku ataupun novel tu, kita bolehlah jual ataupun derma buku tu kepada orang yang lain. So kalau kita jual, duit pun dapat. Kalau kita derma, pahala pun dapat. So benda tu tak menjadi macam satu perbuatan yang sia-sia lah. Kedua, kita kawal nafsu shopping. Nabi SAW pernah berpesan. Ini adalah salah satu sikatan lah daripada pesanan beliau. Ukullah makananmu, nescaya ia akan diberkati. Hadis riwayat Bukhari. Benda ni kita boleh apply juga dalam bab-bab berbelanja. Kita belanjalah mengikut keperluan. Benda yang kita perlu, kita beli. Benda yang tak perlulah kita beli. Kerana membazir itu adalah salah satu amalan syaitan. Okey bang, saya tambah sedikit. Jadi saya ingin menyampaikan iaitu simplify study base. Kita ni kalau kita nak study, dia tak perlulah nak banyak kerja sangat. Asalkan kita dah ada pen, buku nota, laptop pun dah cukup untuk memberi keselesaan time kita belajar. So yang keempat yang saya boleh tambah, kan tadi kita cakap berkenaan masa kan. So aku nak cerita sikit lah. Dulu aku pun kadang-kadang scroll TikTok, media sosial ni sampai pukul 2-3 pagi. Lepas tu sambung main game lagi kan, sampai pukul 4-5, pukul 6 baru tidur. So dia jadi macam solat aku pun tak terjaga. Tidur pun lambat kan, bangun pagi, kadang-kadang bangun terus tengah hari. So dalam keadaan aku buat benda tu untuk amal hari-hari, aku jadi macam serabut lah, hidup ni serabut. Dengan tidur tak cukup, solat tak jaga. So jadi macam tu lah. Tapi Alhamdulillah, sekarang bila aku jumpa gaya hidup minimalis ni, dia jadi membantu aku untuk jadi yang lebih baik. Tapi sekarang pun tidur pun dah terjaga, solat 20 memang ada terjaga. So aku nak bagi nasihat sikit lah untuk penonton-penonton ni. Janganlah kurang-kuranglah sikit scroll main phone ni. Phone ni tak boleh tolong pun kita dekat akhirat nanti. Yang boleh tolong kita ni adalah ibadah kita. Bagus juga tu Dik. Kau telah berubah kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi abang nak tambah sikit lah. Ini benda yang paling penting, benda yang paling kritikal dalam topik kita inilah. Tips yang kita boleh guna. Mindset kita. Benda ni lebih kepada mindset kita saja. Minimalis ni bukanlah sekadar kita beli barang sikit, kita tak ada apa-apa. Tapi minimalis ni, hati kita ni, kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Contohlah, kita sebagai seorang pelajar kan, bila kita amalkan gaya hidup minimalis ni, seperti yang saudara Adib buat tadi, kita dapat lebihkan masa kita kepada benda-benda yang lebih berfaedah, seperti mentelaah, menambahkan ibadah, daripada kita buang masa bermain game, buat benda-benda yang tidak berfaedah lah. Kan
tak elok benda tu untuk pelajar. Mungkin boleh efek kepada pembelajaran dia, boleh efek kepada markah peperiksaan dia. Jadi benda ni tak baguslah kepada belajar. Jujur lah korang berdua dah apply ke belum gaya hidup minimalis dalam beban korang? Kalau untuk aku, tadi aku cerita bab ibadah aku lah, itu yang aku dah perbetulkan. Tapi kalau bab kasut tak boleh jom. Aku kalau bab kasut, nampak je kasut yang cantik-cantik kan, macam kasut Adidas Samba. Dan nak lagi brand lokal kita, macam Sika ke, Makers ke. Itu aku susah nak minimalis. Tapi okey lah daripada aku efek aku punya ibadah kan. Yelah, kalau dia contoh Adidas buat design baru je, mesti aku rasa macam nak beli. Kalau kau pula, macam mana? Kalau abang pula lah kan, kalau abang dalam bab buku, walaupun dah banyak dah buku yang abang beli kan, tak kira lah buku tentang ilmu pengetahuan, buku novel, tapi tetap abang nak beli lagi. Tapi bagi abang kan, abang rasa buku tu boleh dikatakan boleh dikategorikan di dalam pembaziran. Buku tu bagi abang adalah sebuah pelaburan ilmu. Contohnya macam manga lah. Ya, betul. Manga pun ada ilmu yang boleh kita dapatkan daripada manga. Sebab kebanyakan manga-manga ni, artis manga tu dia menceritakan kisah-kisah kehidupan yang benar, seperti slice of life. Jadi kita boleh ambil pengajaran sebenarnya, walaupun ianya hanya sekadar buku komik. Sekiranya buku lah apa-apa pun abang. Ya, Dia memang tetap ada ilmu yang kita boleh ambil daripada buku. Lepas tu kita amalkan. betul. Tapi yang teruk tak boleh ambil abang kan. Ya, betul. Itu pun beza kok. Pelaburan dengan pembaziran. Ilmu ni sebenarnya berkat tau. Tapi kalau kita ni asyik beli barang mengikut nafsu, itu pun boleh jadi satu beban kepada kita. Boleh menyusahkan hidup kita sebenarnya. Okey, disebabkan masa tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan podcast. Jadi korang ada apa-apa kesimpulan tak nak dibuat daripada topik kita, iaitu gaya hidup minimalis? Baiklah Zafran, bagi pendapat abang lah kan, bagi apakah kesimpulan-kesimpulan ataupun isi-isi penting yang kita dapat tuntas pada kita punya program hari ini. Gaya hidup minimalis ni bukanlah sekadar gaya hidup moden ataupun budaya barat, tapi gaya hidup minimalis ni telah digunakan sejak dulu lagi, telah digunakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Para sahabat pun mengamalkan gaya-gaya hidup minimalis ini. Sebab gaya hidup minimalis ni dapat melebihkan waktu mereka beribadah kepada Allah. So aku pun jadi macam nak tambah lah sebelum kita. So untuk kita pelajar Muslim, gaya hidup minimalis ni boleh bantu kita kawal kewangan, masa, fokus belajar, dan yang paling penting hati kita ni jadi lebih dekat dengan Allah. Sebab kita punya masa tak digunakan untuk benda-benda yang lawa ni lah, yang scroll TikTok semua. Betul. Bila kita ikut sunnah Rasulullah SAW, hidup kita akan lebih ringan dan hati kita akan lebih lapang. Dan kita akan lebih bersedia. Bukan je dari dunia, malah kita akan fokus juga dari akhirat. Jadi guys, jom kita mulakan sikit-sikit gaya hidup minimalis ini. Jadi kita telah akhiri podcast kita pada hari ini. Jadi saya ingin menutupi podcast kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Kalaulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mampu mengamalkan gaya hidup minimalis pada 1400 tahun yang dulu, kenapa kita pada masa kini tidak boleh
menjalankannya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.